Okay guys, kita tengah berjalan di pasar malam. Ya, pasar malam. Keadaan di pasar malam Hanoi macam ni lah. Ya. Ni skuter Honda berbunyi macam tu. Confirm Honda tu. Jadi kalau nak naik tak larat nak berjalan, boleh jalan dengan menggunakan beca roda 3 atau taksi pun ada. Ya. Yang berduit boleh sewa motorbike. Kat sini tak riki harga lah. Tak pasti harga mahal ke murah. Okey, agak sesak. Okey. Memang dia kau hajar ni dia tak mau. Okey, begini keadaan. Ya. Memang dia tak bagi kita kami laluan. Ya. Okey. Sabar je. Ya. Biasa polis bawa kereta Honda canggih. Ini kat sini polis bawa lori je. Senang nak angkut pandai cakap. Ni siapa ni boleh mengasa lah. Ya. Okey. Betul. Black Maria namanya. Okey, kita berada di pasar malam Hanoi. Ya. Kita cuba cek. Ya. Apa yang ada? Ya. Okey, durian yang tidak pasti musim apa. Ya, agak keliru sikit. Agak ramai di pasar malam ni. Ya, tak tahu apa nak beli sebenarnya. Dikatakan bahawa barang yang dijual di sini semua sama je. Sama je barang ni. Ya. Okey. Nice. Bangunan ni dia kalau ikut daripada tepi tu dia nampak macam kapal, bentuk kapal. Ya. Kat sebelah kanan tu adalah tasik. That's lake. Kawasan lake lah. Ya. Ni tour guide kita pada malam ni. Nama dia Encik Ahmad. Ya. Dia rebus tak mati. Terjun bangunan pun tak mati juga. Dia happy pasal dapat kopi. Dia happy hari ni pasal dia dah dapat beli kopi. Ya. Okay. Saya masih lagi mencari barang yang nak dibeli kat Hanoi lah. Sambil merekod ni saya kena hati-hati sikit. Di sini banyak penyeluk saku. Ya. Banyak juga perakot. Okey, ada supermarket kat sini. Ya. Keadaan pasar malam di Hanoi. Azam ada. Okey, tengok tim kita ada belakang. Awal-awal ada pandai-pandai lah bawa diri ya. Macam saya kata, saya sambung sikit sebab pernah jadi macam-macam kes. Kena rampas handphone ya. Handphone kena rampas. Selamat. Okay, ini skrim yang viral dulu. Kalau dekat Cameron dia ada. Dia pakai gunakan gas nitrogen untuk keraskan dah. Untuk dia mix dengan ball. Aiskrim ball lah. Ya, ni viral dulu. Tak sedap mana pun. Kosong dalam dia. Mula tu percaya lah kosong. Kita sama lagi sikit. Ni jual beg lah. Ada yang mengerti beg-beg. Ori. Kita tahu tadi lah. Pun ada.
Macam ni lah. Fish magnet, I love Vietnam. Okay. Alamak. Orang perempuan dengan barang macam ni dia tak dapat dipisahkan. So carry on. Bagi diorang tengok, kita teruskan ke depan. Oh, okey, animator. Dia panggil animator. Ya. Oh, ni motor Mazli ni. Storm. Yes. Okey. RM6. Berapa dah beli? Ya ke? Patut dah. Okay, murah tu tak dapat kat sana. RM60,000 eh? Ha. Okey, pasar malam ada dua bahagian. Dia nak orang gaya dia nào. Okey. Jadi di sebelah kiri ni ada satu dan di sebelah kanan pun satu. Tadi kita dah pusing sebelah kiri, so kita pusing sebelah kanan pula. Apa yang ada? Bagi dia orang lalu lah. Tak tahu. Di Langgar ni kita orang. Tapi kau sama je. Barang-barang yang ada di sini sama je daripada ujung ke ujung. Kita cuma tengok yang ada je. Okey, kawan-kawan kita tengah shopping. Souvenir. Ya. Okey. Ya, okey. Tengok, ni tengah proposing ni, sempat proposing kat ni. Ya, sebab proposing. Ambil gambar lah, melayan. Okey. Tengah beli. Kitchen. Okey dia lah. Kita dah beli dah. Kitchen. Kedai-kedai. Ada banyak lagi kedai yang menarik. Tapi kita cuba dekat sini lah. Tengok kita datang ramai-ramai dapat bagi murah lah. Kalau ikutkan harga dia, magnet RM10,000. RM10,000 ni maksudnya satu magnet RM2. Ya, satu magnet RM2. Oh, dia kata kedai dia sama, same shop. Oh, same shop. So jadi tu kedai dia. Ini dia punya stall lah. Ya. Ni. Okey. Ya, ni tokai dia lah dua orang. Satu dua, ada satu lagi. Ni tokai dia lah. So kita beli. Right. Member lain belum lagi habis.